Dalam surah At-Taubah ayat 101. Allah kata apa? Sanu'adzibuhum marratain summa yuradduna ila azabin azim. Surah At-Taubah ayat 101. Allah Subhanahu wa taala kata sanu'adzibuhum marratain, kami akan azab manusia jahat ini 2 kali. Apa maksud azab 2 kali ini? Satu dalam kubur, satu esok di neraka. Tak ada nak hisap amalan, kena dah kalau kita pilih jadi orang jahat. Orang jahat ni apa? Orang jahat ni orang yang suka tengok benda tak elok jadi dalam masyarakat. Dia suka, jahat dia. Punya banyak ayat Quran, hadis suruh orang Islam ni jadi berbaik-baik. Dia duk bawa amai api kebencian di dalam masyarakat. Dia suka tengok orang bergaduh. Dia jahat. Sanu'adzibuhum marratain, kami akan azab orang-orang yang jahat ini 2 kali. Satu dalam kubur, kami bagi dah. Satu lagi akhirat esok. Dia main dalam surah Ibrahim ayat 27. Tuhan kata apa? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Ayat ni very familiar. Tuan dengar di mana? Dengar di mana? Masa talqin kubur. Kalau dengar ayat ni nanti keluar. Tuhan kata apa? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Allah akan tetapkan hati orang yang beriman ini dengan kata-kata yang tetap. Allah akan tetapkan hati orang ni kalau dia beriman. Allah akan tetapkan hati dia bila fil hayati dunia, masa hidup atas dunia. Bila yang kata masa hidup atas dunia tu, bila nyawa nak keluar, Tuhan akan kuatkan hati dia. Dia boleh sebut la ilaha illallah. Wa fil akhirah, akhirat esok lagi sekali Allah akan tetapkan hati dia. Akhirat bila? Bila masuk kubur, itu akhirat. Bila malaikat main, man rabbuk, siapa Tuhan engkau? Allah tetapkan hati dia. Dia boleh jawab Allahu Rabbi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, semua ni ayat-ayat ni menunjukkan apa? Menunjuk kata azab kubur itu benar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka dia bagi tahu dekat kita benda-benda ni semua supaya kita mengambil langkah berhati-hati.